Korang perasan tak IG handle Haziq Hamzah dia sharekan dia punya pengalaman baru saja dia test VO2 Max dan lactate threshold. As you all have seen earlier this week, I did the VO2 max and the lactate threshold. Yes, I let you all guess, and the actual value for my VO2 max is 78.5. I know some of you all might be thinking, how can it be that high? Let's take Kipchoge for example. I Google his VO2 max is probably around that range as well, but he is way faster than me. Dan dia kongsikan dia punya VO2 Max adalah lebih kurang 78.5. Dia juga comparekan dia punya VO2 Max bersama seorang legend maraton dunia iaitu Eliud Kipchoge. Just aku nak rumuskan, dua orang runner boleh berkongsi VO2 Max yang sama, tetapi tak semestinya diorang ada kelajuan yang sama. Contohnya, Haziq Hamzah dia kongsikan dia ada VO2 Max yang tinggi, tetapi kelajuannya tak menghampiri kelajuan Eliud Kipchoge. Adalah disebabkan lactate threshold berbeza. Lactate threshold yang dihasilkan oleh Eliud Kipchoge adalah di tahap yang tertinggi, di mana keberkesanan otot menggunakan oksigen lebih hebat. That's why dia punya lactate threshold lebih tinggi. Dia menggunakan otot ni untuk push, laju. Berbanding Haziq Hamzah, walaupun VO2 max dia memang sama dengan level Eliud Kipchoge, tapi dia mengaku lactate threshold dia tak sehebat lagi. Keberkesanan otot dia masih lagi di bawah beliau lah. Bukan nak kata tak hebat, tapi belum sampai ke tahap seorang elit dunia. Yes, VO2 max memang boleh kongsi yang sama, tetapi adakah keberkesanan dari segi lactate threshold tu? Itu yang kita nak tahu. Cara nak naikkan lactate threshold mestilah dengan training yang betul. So dengan cara training yang betul, berdisiplin, barulah otot korang dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Sebab penghasilan oksigen yang baik adalah datang daripada otot yang okey. Mana oksigen tu datang? Ada daripada otot kita. Jadi apabila otot korang diguna pakai dengan cara yang betul, training yang betul, jadi penghasilan oksigen tu makin hebat, dan korang akan makin laju. Lactate threshold memang memainkan peranan yang sangat penting untuk membezakan seorang runner tu. Ingat, dua orang runner memang boleh berkongsi VO2 max yang sama, tetapi kelajuan untuk kedua-duanya mungkin berbeza. Macam aku, mungkin aku dengan kau VO2 max memang sama, tapi adakah kita boleh berlari pada kelajuan yang sama? Kita kena persoalkan lah. Umur tak penting tau, yang penting korang training. Seorang atlet muda dan dia comparekan dengan atlet yang berpengalaman dalam sukan maraton contohnya, mungkin dia mempunyai VO2 max yang sama, tetapi training dan pengalamannya mungkin berbeza. Itu sebabnya kegunaan otot, keberkesanan otot dalam menggunakan oksigen pun berbeza juga. So dapat satu, jumpa lagi next video. Bye bye.